Anak tu bukan malas, cuma kita yang belum ajar cara dia rajin. Saya tahu ayat ni macam pedas sikit, tapi cuba tengok balik. Berapa kali kita suruh anak buat sendiri, tapi tak pernah ajar macam mana nak buat sendiri. Betul tak? Kadang-kadang kita minta anak kemas mainan, tapi tak pernah buat sama-sama macam kita nak bagi contoh dekat dia ke. Kita minta anak ni suka membaca, tapi hari-hari kita bagi gadget. Lepas tu tak pernah nak bagi tahu kepentingan membaca. Kan? Kita marah anak tak fokus belajar, tapi kita sendiri tak pernah luang even 10 minit pun duduk dan baca buku sama-sama dengan anak. Lepas tu hantar dekat sekolah, cakap dekat teacher, anak saya tak pandai baca lagi, tolong bantu saya risau. Kan? Anak-anak ni dia tak lahir, dia terus tahu benda. Kita lah guru pertama mereka ni. Kita sebagai ibu ayah ni, kalau kita malas mendidik, jangan nak salahkan anak bila anak ni dah besar, lepas tu membesar tanpa arah. Okay? Saya bukan nak hentam tak, cuma kita sama-sama sedar. Sebab saya pun pernah lalai benda ni. Tapi bila saya dah ubah cara didik, cara nak kita sendiri yang ubah, kita cakap pun ada percakapan yang boleh kita cakap dengan betul, anak-anak pun mula ikut. Itulah keajaiban. Dia dipanggil tarbiyah melalui tindakan. Dapat sesuatu tak kat sini? Saya ada juga kongsikan dekat semua yang ada ni berkenaan dengan e-book tentang doa tau. So boleh tengok dekat link di bio saya. Masih ada lagi promosi. Ataupun yang nak hantar kertas tadika saya pun boleh. Kita ada 18 cawangan seluruh Ceras dan juga Ceras Selangor, Ceras KL dan Seberangan Jaya, dan satu lagi dekat Bandar Perda Bukit Mentajam. Ada juga dekat Eco Hill Semenyih. Cepat bagi tahu dekat saya dan komen dekat bawah ni, tuan-puan, anak umur berapa? Apa yang problem sangat untuk nak didik anak yang umur yang tuan-puan sebut ni?